Kalau ayah tak tahu hukum, ibu tak tahu hukum, ketika anak dia buat live dalam Facebook, pakai ketat, berjoget-joget di depan Facebook dalam TikTok, mak dengan ayah tak tegur. Sebab mak ayah tak tahu seorang suami ataupun ayah yang dayus bukan tak boleh masuk syurga, wangi syurga pun dia tak dapat bau. Sedangkan wangi syurga itu dapat dihidu ratusan tahun sebelum sampai ke depan pintu syurga. Tak ada ilmu, dia tak tahu nak pergi, nak sampaikan kepada anak isteri dan ahli keluarga dia. Sebab tu kena ada ilmu. Benda yang haram dengan benda yang halal, bila berkumpul menang yang haram. Iza jama'al halal wal haram faghlibal haram. Benda yang halal, benda yang haram duduk sekali, menang yang haram. RM1 saja kita pakai baju duit haram, RM9 duit halal, RM1 je duit haram. Tak terima dah sebenarnya. Nasihat untuk diri saya khususnya, macam mana pun kita pergi jauh dan kita lupa kepada Allah, maka baliklah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anak-anak muda, malam ini saya ingin berpesan sebagai seorang ayah, jangan tinggalkan solat dalam hidup kalian. Yang kedua, kalian masih ada mak dan ayah, maka baliklah kepada mereka untuk minta doa mereka, kerana keberkatan seorang anak itu pada mak dan ayah. Dan jika kalian tidak ada mak dan ayah, maka kalian mohonlah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang mendapat keberkatan dalam hidup. Yang ketiga, jika kalian berjumpa dengan ulama-ulama seperti mana yang ada di hadapan tuan-tuan ini, tak termasuk saya, Syah Wadi dan Ustaz Azhar, tolonglah minta doa mereka, kerana doa mereka ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.